abang dah balik. Tak payah. Solat tarawih dekat rumah je malam ni. Slipper kena susun. Tak boleh selpar macam tu. Kenapa tak nak tarawih dekat masjid? Syamin dah tak sanggup lagi nak dengar orang kutuk-kutuk keluarga kita. Sebab ayah ceraikan ibu. Kenapa ayah? Kenapa ayah ceraikan ibu? Terawih, orang dah ramai ni. Terawih, nak kena pergi. Masuk Esok kita tarawih kat masjid. Tak boleh, terawih kena kat masjid. Masjid lagi afdal. Banyak pahala masjid. Pak Su! Boleh tak dengar cakap ayah? Tu Pak Su kau ni. Jangan biadab dengan Pak Su kau.